So, hari ni hari ketiga kita di sini. Kita mulakan dengan Bismillah. Nak breakfast dulu. Man makan apa, Man? Bread dengan Bread dengan milk. Aisyah makan apa, Aisyah? Okey, hari ni kita buat kopi latte breakfast simple sajalah. Yang nak makan lain-lain tak boleh. Kita makan cereal, letak kuaci, letak resin dengan letak pisang kering. Sedap. Sedap. Minum apa? Ni saya ambil susu je. Lepas tu nampak dia banana splice. Banana dia potong-potong lepas tu jadi kering. Cuba je. Pas best makan sini. Pas makan apa? Roti dengan butter. Yang butter. Pas makan sendiri. Ya. Cuma sama tahun ni sebab pergi sesuatu tempat nanti hari keempat. Jangan lupa tengok video tu. Mau makan apa, Mak? Roti, Roti, kari pak. kari pap, samosa. Tadi makan croissant, makan telur, makan cereal. Sekarang ni nak makan yogurt. Yogurt. Okey. Dan ini last. Wah. Nak makan apa? Roti. Roti lagi. Minum apa? Susu. Sedap. Tangan macam mana? Okey, kita dah settle makan. Sekarang kita nak masuk bilik. Masa kita masuk lift, ada ni mesin ni, dia nak hantar makanan ke bilik atas tu. Dia bilik berapa dia hantar. Nampak tu? Oh, steady dia pergi. Power. Oh, advance sungguh Cina ni. Okey, kita tengok robot tu. Dia lagi hantar makanan dekat bilik orang yang tempah makanan. Okay, Alhamdulillah. So, hari ni hari ketiga kita di Shanghai. So, bas dah sampai. Kita akan start buat trip hari ni. Dan tempat pertama kita adalah Shanghai Tower. Bismillah, let's go. Alhamdulillah. Bawa ni semua hukuman. Dia tinggal beg ni. Budak ni tinggal beg kat dalam tu tadi. Oh. Muka tinggal beg. Baik, awak ingat sebelum pakai lain. Yeah, so later we will go to 那一颗心啊，我们的心啊，彼此选择不放手。每一颗心啊，每一次心啊，只是很久很久，只是很久。因为那一颗心动，每一颗心动，所以每一颗心动，每个心动。 Kita nak pergi ke mana? Jin Mao Tower. Share sikit pasal Jin Mao Tower ni. Dia bangunan apa? Tak nampak tadi. Fail. Okey, sekarang kita dah sampai ke Jin Mao Tower. Okey, kalau kita tengok tu, kita nak naik yang atas sekali. Sangat tinggi. Ini dah bangunan ketiga tertinggi di Shanghai. Okey, sekarang kita nak masuk ke observation deck. Kita nak pergi ke tingkat atas. Bismillah. Menarik. 断了路，断了边，却迎着这点点。那家咖啡店又走进我的视野，高中的堂课座位我们曾赴约，细心的闲谈，谈一些生活细节，从下午5点聊到凌晨深夜。 Ini tentu kena bayar. Komta. Ada brand. Boleh lah. Tinggi lagi. Komta 100. Buat kat Komta je lah. 到的灯光一层层堆叠。 Wah, dah sampai kat atas. feel your ear pain. 我一碗变成了甜，每当我喝醉时候，懂得断了路，断了边，却还记得你的情歌语言。22秒的语，我收藏了3年，原谅我没有忘了你每一天。我已经丢了一起风发的颜面，没胜算，却还迎着这点。 Sekarang kita dah sampai ke Jin Mao Tower. Tinggi dia 420 meter. Bangunan ketiga tertinggi di Shanghai. Bangunan dekat Shanghai ni banyak yang tinggi-tinggi kalau kita tengok dekat luar tu. Okey, kalau kita tengok dekat luar sana okey. Sana tu ada apa?
ada bangunan yang macam British. Sebab dulu, zaman dulu British ada buat development dekat sini. Nampak tu bangunan sana lebih kepada British. Okey, ni TV Tower, ni ada sungai. Dulu tempat naik kapal semua dekat sini. Bangunan-bangunan dekat Shanghai memang tinggi-tinggi lah. 最之后兜兜断了路，断了片，却还记得你的金口玉言，22秒的语音我收藏了3年，原谅我没有忘。 Kita nak bayar untuk guna teropong ni, boleh tengok jauh lah. Mak, kita tengok kat mana mak? Dekat Shanghai. Shanghai, Jinmao Tower. Jinmao Tower, Taiping, China Taiping. Shanghai, China. Besar mak bangunan sini? Besar. Tinggi-tinggi no. Tapi yang rendah-rendah. Rendah-rendah. Ini dah tinggi. Okay, view kat sini sangat cantik. Kita ada ambil gambar banyak sangat macam ni. 记得你的金口玉言，22秒的语音我收藏了3年，原谅我没有忘了你每一天。我已经得了一记澎湃的颜面，没胜算却还硬着的点点，怎么办？一见钟情是我追不散的执着，两心相悦。 Nampak? Besar? 你聊聊星座，看电影，逛逛街，CD 座，在漫天的飞雪里，每个不安的。 Lebih baik menyesal beli daripada menyesal tak beli. Beli. So kita sedang check apa souvenir nak beli. Prinsip kalau nak beli ni, lebih baik menyesal beli daripada menyesal tak beli. Faris, nak naik apa? Nak naik apa? Nak naik Drone. nak naik drone. VR drone. Fas, best Fas. Dah nampak dah? Nampak apa? Nampak? Ya, ni nampak macam Dia kena pusing ni pun nampak sekeliling. Kaki-kaki yang pusing. oh faham. Fawaz, macam mana nampak? Sulaiman, Fawaz nampak apa? Baru nampak macam ada bangunan. Best. Look around. Ada boat. Kau nampak kat tu. Pusing. Mau nampak apa mak? Best. Best. Mak nampak apa dekat dalam? Tengok atas, tengok bawah. Boleh tengok bawah, tengok ha. Tengok sikit. Wah, bila tengok bawah dia nampak lain. Dia kita kena gerak. Betul boleh. Dekat mana Bud? Ni kat kedai, ni dekat street. Pakcik mana sini? Wow, dia nilai. Di sini Cuba tengok bawah. Oh, ni Spring Festival. Weh, lawa weh Spring Festival. Dia tukar-tukar ke? Weh, push. Macam-macam, ada macam-macam struktur lampu. Best berarti nampak apa teh? Berarti bayar ke? Berarti bayar ke? Kawasan sini. Subhanallah. Wow, sungai. Subhanallah. Oh, lawa. Dia tukar-tukar ke? Dia dapat dekat Light Festival tu lawa. Oh, subhanallah, atas pun lawa. Very nice experience. Tengok sungai kat bawah. Resap mata je belum. Oh, subhanallah. Resap mata. Subhanallah, best. Memang puas hati. Kita nampak 3D view lah. Kita tengok bawah, kita nampak bawah. Tengok atas, nampak atas. Dan view dia memang lawa gila lah. Dia cuba tengok. Nampak tak? Nampak kat kamera. Okay, kalau kita tengok bawah, dia nampak bawah. Tengok atas, dia nampak atas. Okey, kita baru habis pengalaman VR 720 degree untuk kita tengok semua location around Shanghai. Kita dapat tengok light festival, dapat naik drone, tengok over the bridge, tengok banyaklah bangunan dekat sekitar ni. Dan memang pengalaman sangat best, memang sangat lawa. Dan Harga? berapa harga? RM20 je. Ya mak, nampak apa mak? Masuk belakang. Nampak kereta semua kecil-kecil. Kecil-kecil. Tinggi tak kita? Tinggi. Kita ada highest kan ni? Kita ada highest. Best tak? Best. Best. InsyaAllah ada rezeki Dekat kita dengan jalan lagi. Dekat dengan sky. Dekat dengan sky. Ya, macam mana? Apa jadi? Tadi
Tadi tertinggal kat tempat yang virtual reality tadi. Kalau tak Rashid tak dapat. Tertinggal hadiah. Nasib baik. Sebaik. Kalau tak Rashid tak dapat tadi. Hadiah apa tu? Sekarang ni kita dah selesai pergi Jinmao Tower. Sekarang ke next location. Bila orang Pak Buntak terlepas mai ke Shanghai. Ish. Patut tak nak join the club. Okay, kita dah sampai dekat luar Jinmao Tower. Dah keluar pun. Alhamdulillah. Memang sangat amazing lah view kat sini. Sangat cantik, puas hati. Okey, sebelah dia, depan dia Depan dia Shanghai Tower Mall tu. Shanghai Tower Mall. Zaz. Tinggi juga. Kita sekarang ni di the most tallest tower in Shanghai. Apa nama dia? Shanghai? Shanghai Tower. Okey, nombor 2 yang mana? Nombor 2 yang ni. Situ. Yang ni, nombor 3. Yang Nombor yang 3 kita yang tu. Kita naik yang mana tadi? No, ni yang number 2. Nombor 2, yang nombor 3. Tu. Okey, best tak? Lepas ni kita pergi mana? Ke Sekejap, stop. Saya lupa nama Yang dia. stop ni kita kena ambil. Jangan. Where are we going to after this? After this. Torintang. Ada apa itu? Perubatan Chinese. Nampak macam function seperti sikit. herba Chinese. Wah, tidak dah traditional. tahu. Alright. Okay, sekarang kita sampai dekat kilang ataupun farmasi yang buat herba, ubat-ubatan tradisional daripada China. So dia sampai ke kilang dia tengok dia punya treatment apa dia ada. So Sturgis product in Tibet, Headache. yellow water disease. So that's why they are the early. Okay, dekat luar ni ada orang jual buah limau dengan strawberry. So kita try strawberry dia. Besar. Bas. Strawberry dia besar. Boleh ke kita try? 再次开心。 Rasa dia macam mana? Mana? Sedap. Dah besar. Puas hati? Puas. Okay, kita nak makan hari di kedai ni. Jawab. Halal. Call me, call me, baby， 无论长几天。If you miss me, just call me, call me, call me, call me, baby， 我爱你没极限。怎么整日笑容的脸庞增添了几分蓝色？怎么离约好的钟不叫永也没热情了？我要你立刻停止梦，带想象力融进今天的好天气。我把脸贴在猫咪肚皮，猫洗皮。 Sini lah cara makan betul. Mangkuk pegangkan tangan. Betul kan apa tu tak tahu. Sudah licin habis. Sedap. 以为你做任何事情，嘿，告诉你 just 告诉你，烦恼暂时丢掉，别感冒，我做你暖宝。 Okay, Faris, kita nak pergi mana? Kita nak pergi Salat Zuhur dulu. Dekat mana? Dekat mana? Shanghai Islamic Association. Ya. Tu, Xiao Tao Yuan Masjid. Okay, kita dah settle makan tadi. Sekarang kita nak solat dekat Shanghai Islamic Association. 我们做礼拜了，现在我们要去买东西。 Translate sikit apa dia maksud dia? Kami sudah solat tadi. Sekarang kita nak pergi shopping pula. Okay, jom. Kita nak pergi shopping mall. Jom. Pas nak pergi mana? Shopping mall. Shopping mall. Kat mana? Kat sana. Blind link. 我爱你没极限。 Okey, kita akan jalan shopping dekat sini. Akan banyak kedai
Tapi kan dekat sini dia ada banyak pokok lah. View pun cantik-cantik lah. Pokok dia agak rare. Ada pokok buluh, ada pokok yang design lawa-lawa. Subhanallah. Call me, call me, call me, call me, baby， 我爱沉寂一点。If you miss me, just call me, call me, call me, call me, baby， 我爱你没界限。回忆时常围绕，写日记都潦草，记录着你的笑，有种汽水的味道。见面偶尔聊聊，落日沙滩海岛和烟火绚烂的美好，醉于你怀抱，轻声在唱我家的情话。我喝着谢谢你和仲夏，月色雪花落下铺成花，轻触你的发，弄红了落下。I'm falling love, 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 girl you'll be my, 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 my。故事的结局谁在猜？微光在窗外，等一束醒来。Okey, kita ada masalah sikit ni. Nampak ni? Tu. Aduh. Kasut ni dah travel merata dekat sini pula dia nak buat hal. Terpaksa cari kasut ni, terpaksa cari kasut. 占据空白，靠近了无岸的深海，像未知的沉醉的意外。 Okay, kita terpaksa beli lah. Emergency. Nak beli yang mahal, kasut tu tak berapa okey. So beli yang murah je lah. Dah lah murah tu beli bersyarat. Okay. 280 Space. 280 Alright. Semua pakai touch and go je Touch and go. Okay, tadi kita tengok dekat sana kasut harga 900 lah, 990 yuan lah, dekat 600 lebih lah sepasang. Kalau dekat Malaysia 600 tu kasut lawa-lawa lagi lah. So kita ambil yang murah ni, buat backup je lah. Buat murah, buat syarat, ambil yang design macam ni. Jalan. Bismillah. Sekarang kita kat kawasan shopping. Lighting dekat kawasan ni sangat cantik malam-malam. Dan dia dia daripada Chinese traditional punya bangunan lah. Kita boleh tengok. Sangat cantik. 把所有心愿都在夜空中下，陪着所有星星在梦里越长越大。我想风也不知道它该要去哪，我想落叶也会偷偷想家，收回了眼泪当作汗水偷偷的擦。我会等枯树上树芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗，地狱里照下。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底有多大。我会等冬的雪融化，不想离得下，守着深夜里的星星，傻眼不说话。我会等故事里的你再给我讲笑话，相信美梦和你。Okay, sekarang kita dekat Kota Raya Shanghai. Itinerary seterusnya sekarang adalah pergi ke Starbucks. So kita tengok apa yang ada dekat situ. Okay, kita dah sampai dekat Starbucks Reserve Roastery. Okay, jom kita masuk. Depan. 我相遇也不知道何时能停下，再坚强的人也会偷偷想家，收回了眼泪当作汗水。
的他。我会等枯树上树芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗，第一缕朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底有多大。我会等冬的雪融化，铺上里的夏，守着深夜里的星星，眨眼不说话。我会等故事里的你，再给我讲笑话，相信美梦和你总有一天会遇见到达。我会等枯树上树芽，开出新的花，等着阳光刺破黑暗，第一缕朝霞。我会等一场雨落下，把回忆都冲刷，再与你一起去看外面世界到底有多大。我会等冬的雪融化，铺上。Okay, nampak ni. Ni butik Louis Vuitton. Tengok tak? Nampak shape dia, shape kapal. Subhanallah. Punya cantik, punya besar lah. Tak tahulah apa dalam tu punya barang. Louis Vuitton. Okay, kita sudah settle pergi Starbucks Reserve Roastery. Kita nak pergi makan, tapi kita lalu tepi tengok ni Louis Vuitton. Tengok dia punya anchor kat tepi semua tulis Louis Vuitton. Oi, kaya orang kat sini, kalah orang US lah kita tengok. Beratok kat sana, punya panjang. Nak masuk? Masya Allah. Kaya. Kaya. Okey, sekarang kita sampai dekat 1000 Trees Shanghai. Bangunan ni besar macam mall. Dekat atas top roof dia ada 1000 pokok dan kita nak pergi tengok dekat tempat tu. Jom, bismillah. Trust you, and we can just trust free, and I could just love you. 想要问你喜不喜欢。 Okay, sekarang kita diberi masa 30 minit untuk jalan-jalan shopping dalam mall ni. Nama mall ni 1000 Trees. 我只能说试试看我的爱。 Kita datang kat shopping mall ni waktu malam. Tapi kalau kita main waktu pagi, kita akan dapat nampak pemandangan yang macam ni. Cantik, banyak pokok. 1000. Aisyah beli apa, Aisyah? Magnet dengan postcard. Magnet dengan postcard. Ini magnet dia lawa. Lawa sangat. Unik. Okay. Cuba tunjuk sikit. Ini postcard. Wow, postcard 3D. Dari sini nampak lain. Dari sini nampak lain. Dari atas nampak lain. Dari bawah nampak lain. Ada 4 gambar. Wow, ini fresh magnet. Yeah. 你的心，你的孩子气。So can you just trust me, so I can just trust you, and we can just trust free, and I could just. Beli apa cakap? Dia tak tahu beli apa. Dia nak ambil. Ayo, ini macam pun boleh kak? Dah. Habislah, jangan kasi jatuh lah. Tengok ni, kurang kerjaan. Beli apa teh? Kita beli kitchen lipas. Lipas ni RM1. Kitchen lipas. Banyak-banyak benda kitchen lipas yang cari. Ini sebab paling murah. Yang lain berapa $29. Yang tu $10 je. RM5 lebih. RM5 dapat. Yang tu pun nak juga. Wah, amazingly ada fake snow. Wow. Ni nak pun ke apa? Wah, boleh lah pretend. Fawaz pretend. Oh, sama. Wah. Sama je. Oh. Alhamdulillah, rezeki kita. Nampak tak? Ada snow, rezeki. Di sini baru nampak. Nampak tak? Subhanallah. Wah. Mati. Ini hanya mengotorkan. Okay, sekarang kita nak pergi mana? Kita nak pergi makan lah. Mak lagi. Dah pukul 8 malam.到不
Okey, ini kali keempat kita makan lauk yang sama. Terima kasih. Tempat yang berbeza, menu yang sama. Terima kasih kepada Noh Travel. Tu. Wow, Fawaz, rancang Fawaz. You can do it. Wow, well done Fawaz. Yang nak ajar tu macam mana? Gegar-gegar yang nak ajar tu. Ni kita kena ambil dulu baru kita makan. Kita habis. Ya. 星光在围绕，气氛在燃烧，暧昧在月下绕，沉醉在你眼眸，摇来的暗潮在你的瞳孔，我在旋 Siapa nak kek? Say I. Siapa nak kek say I? Ada orang ramai. Ada orang nak belanja. Berapa orang nak kek ni? Cepat angkat tangan. Berapa kek? Kek, berapa orang nak kek? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Tu adik ni tak nak kek? Kongsi. Semua nak kek? Yes. Semua ni kau. Okeylah, 22. Mun tolong order 22 mun. Man hang dengar ni hang fokus sangat ni kata nak aiskrim. Nak tak nak pula. Nanti dah order hang tak mau pula man. Apa bagi apa? Bagi apa? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sulaiman and happy birthday to you. Yeay, Sulaiman. Oh. Sulaiman. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi Sulaiman dan Dirat. Selamat hari jadi. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Sulaiman dan Dirat. Allah selamatkan kamu. Sulaiman. Stop. Cakap apa dekat Noh Travel, Sulaiman? Terima kasih. Terima kasih Noh Travel. Dirar cakap apa untuk Noh Travel? Happy birthday. 1, 2, 3, potong. Okay. Cakap apa kat Noh Travel? Thank you, Noh Travel. Sedap, kek ni dia tak manis sangat. Ini kek buah. Sedap Sedap. Mari sedap. Sedap. Ni birthday boy. Kau hidung pula. Nasib baik kita sempat record. 红色如面，一刻完全不与你留恋。孤单是让分离信号指向日一。 Okey, dekat bawah tempat kedai makan ni ada orang jual strawberry. So kita beli. Satu bekas ni 40 yuan. Lebih kurang 24 ringgit. So sia-sia makan dah tadi sedap. So kita kena beli lah. So beli apa pula? Dahulu. Sedap ke? Dah sedap. Jangan tak ada. 12 sen sahaja. Macam boleh satu ni saya share Fatimah semua. RM5. Nak ke? Ha? Tak, lihat semalam. Nak ke? Nak. Saya Nak ni nak. Tapi tak kurang sangat. Dia punya gula tu ni baik. How much? Berapa? Sure. 12. What Abi has fire. Do you like it, Fawaz? Fawaz nak makan. Allah. Oh, Man. Oh, Man buat ada dah. Tu. Aisyah, Share. what happened to the plastic? Apa Faris? Nothing. Apa Faris? Plastik boleh makan. Serius lah? Betul. Tengok.
Okey ke? Plastik boleh makan, terus semua nak makan. Berapa orang kena scam? Satu orang? Betul. Dua orang? Betul. Ini ber. Bos, makan plastik cepat. Ini macam plastik. Makan buah je. Makan buah bawang. Tak okey ke tak, bos? Okey je. Boleh. Yes. Bos. Baik. Sikit ni. Anak siapa lah ni? Sedap ke? Anak siapa? Nak siapa lah ni? Dah dapat dah. Saya makan yang tak ada plastik lah. Sedap. Sedap, Bawas. You like it? You like it, Fatih? Faris? Alright, well done. Okay, sekarang 9.30 jam. Okay, sekarang jam 9.30. Kita on the way balik. Pergi ke hotel. So, that's for today. See you tomorrow.